Bila pegang tu akak potong jadi laju tau. Set pisau dapur premium OOU. Siap bagi satu user manual. Okey ni. Ni dia punya pisau, kita keluarkan dulu semua. Okey, ni dia punya base. Memang lawa. Nampak Material jenis plastik. Ini tempat slot dia. Sini ada tempat menyangkut, boleh pilih nak pasang yang ni ataupun yang ini Okey, ni set pisau. Gunting pun ada guys. Gunting dia pun stainless steel. Yang ni plastik. Okey, ni dia punya pisau. Pisau potong bawang nampak Metal jenis stainless steel tapi dia color hitam. Bila pegang tu akak potong jadi laju tau. Masak pun cepat. Yang ni untuk akak-akak nak potong sayur nampak memang cantik Siap ada lekuk-lekuk tu. Okey, ni pisau besar dia potong ayam, potong ikan ke kan. Dia punya stainless steel yang solid, tebal Okey, yang ni terakhir dia sedikit besar Okey, ni yang besar. Yang ni nak potong kelapa pun okey Kalau dah beli tu jangan simpan lah. Kalau abang-abang dah belikan, akak-akak jangan simpan, jangan sayang. Masak Okey, dia bagi satu dia punya set pengasah ni. Yang ni just letak je kat meja kan. Lalukan saja. Yang ni confirm pisau korang takkan sengit. Sebab apa? Dia akan asah secara rata kat situ. So ni lah dia, satu set semua sekali ni. Alang-alang tahun depan nak raya, kita update sikit kita punya barang dapur. Boleh tekan link. Wah,